untuk menuntut hutang dengan secara arrangement. Sebab ayat itu untuk memerangkap si mangsa. Bermaksud hutang itu akan diaktifkan semula. Once kita bayar saja RM50, hutang itu akan aktif dan pihak bank boleh ambil tindakan. Interest dah accumulate, dia jadi belas-belas ribu, puluh-puluh ribu. Dia bagi tahu kalau tak bayar sebelum pukul 2, rumah kena lelong. Kita bayar pukul 2, maknanya kita setuju dengan outstanding yang dibawa oleh pihak third party tadi. Saya ada soalan lah. Ramai netizen ni dia tertanya pasal kes orang kata bank, hutang lapuk, kereta kena tarik dengan orang kata debt collector ni yang buat ugutan dan gangguan ni, yang teruk ni. Ada yang kata debt collector ni kan, bila dia contact customer pengadu kita ni kan, dia bagi tahu kalau tak bayar sebelum pukul 2, rumah kena lelong. Tak bayar sebelum pukul 2, polis datang. Betul ke Tuan AJ benda ni? Majoriti lah. Kita nak cakap pasal undang-undang ni. Undang-undang ni sebenarnya merangkumi pelbagai aspek besar undang-undang ni. Tapi saya ambil pasal hutang lapuk lah, senang Akta Had masa 1953 Seksyen 6 bahawasanya kalau kita melihat akta itu dah bagi tahu mana-mana pihak kreditor lebih daripada 6 tahun dia hilang kelayakan untuk buat tuntutan di mahkamah. Okay? So once dia hilang kelayakan tuntutan di mahkamah, makanya dia dah tak ada kuasa nak untuk buat tuntutan terhadap penghutang. Dia tak ada kuasa. So apa yang dia buat lebih daripada 6 tahun, dia terpaksa jual hutang itu kepada pihak third party. Kita panggil third party, bukan debt collector. Debt collector ni orang yang bekerja dengan syarikat tersebut. Third party ialah syarikat luar yang membeli hutang-hutang basi. So bila Akta Had masa tu dah bagi tahu dah hilang kuasa, pihak bank tak boleh buat tuntutan dan pihak bank tak nak dia jual fail itu kepada pihak third party. Dia jual fail itu pada pihak third party dan pihak syarikat luar ini membeli hutang-hutang basi tersebut dan dia pun dah sedia maklum bahawasanya pihak bank asal tak boleh buat tuntutan, apatah lagi dia sebagai pihak third party nak buat tuntutan. Jadi bila dah dapat surat vesting order daripada pihak BNM ataupun pihak mahkamah tinggi, so pihak third party terpaksa menjalankan tugas dia untuk menuntut hutang dengan secara arrangement. Tapi benda ni tidak di bawah bank negara tau. Bukan undang-undang di bawah bank negara untuk buat arrangement, tidak. Macam saya kata, dia dah tak tahu nak buat tuntutan macam mana. Orang asal dia bagi pinjaman pun tak ada hak, apatah lagi dia sebagai orang pihak luar kan yang beli hutang tu. So dia buatlah harassment, dia mengganggu, dia bagi tahu majikan kena potong gaji 80%, dia bagi tahu dengan ahli keluarga kena bayar hutang sebelum pukul 2, kalau tidak kena buat tindakan mahkamah dan sebagainya. Kenapa ada satu ayat yang dia kata kena bayar sebelum pukul 2? Sebab ayat itu untuk memerangkap si mangsa. Once you bayar saja, hutang lapuk itu bermaksud hutang itu akan diaktifkan semula. So maksudnya yang daripada lama dia berhutang tu, dah orang kata dah lebih daripada tahap masa, pihak third party membeli dia punya loan hutang tersebut. Lepas tu dia buat ugutan harassment dekat si peminjam. Lepas tu peminjam bayar, maksudnya dia aktifkan balik hutang tu aja. Kiraan hutang lapuk very simple, Faris. Last pembayaran kita, dia akan kira last pembayaran kita dengan pihak bank. Kalau 10 tahun yang lepas kita tak bayar, tapi baru sekejap tadi sebelum pukul 2 kita bayar, itu adalah last pembayaran kita dengan pihak bank. Jadi maknanya hutang itu akan diaktif semula. So bila hutang itu diaktif, pihak third party tadi tu akan memulang sebalik fail itu kepada pihak bank asal dan pihak bank akan buat tuntutan di mahkamah. Faham? So maksudnya nanti kalau anda kata dia peminjam ni buat pembayaran, so dia aktifkan balik hutang tersebut, lepas tu pihak bank ada kelayakan untuk mensaman si peminjam ni. Kena ada beberapa kriteria. Saya tak berapa ingat, tapi saya boleh bagi tahu. Ada yang pertama, kenalah ada surat pengakuan bertulis, surat ataupun melalui recorder, pengakuan daripada video ataupun voice note, kena ada pengakuan. Ataupun last sekali,
pengakuan daripada segi pembayaran balik. Sebagai contoh, kalau handphone kita dah lama tak top up, walaupun kita top up RM3, RM5 dulu kan ada, RM3, RM5 pun akaun tu akan aktif kan. So kita boleh buat panggilan, betul tak? Betul. Sama juga dengan akaun bank kita. Yang mana personal account kita, kad kredit kita, mana-mana pinjaman, jenis-jenis loan kita ni, dah lama tak bayar. Once kita bayar saja RM50, RM100 dekat akaun tersebut, akaun tu dah aktif je, makanya hutang itu akan aktif dan pihak bank boleh ambil tindakan. Yang paling sedih sekali, kalau kita bayar sebelum pukul 2 tanpa usul peksa, daripada dulu limit kita kad kredit RM3,000, dah jadi hutang lapuk lebih daripada 6 tahun, interest dah accumulate, dia jadi belas-belas ribu, puluh ribu. Kita bayar pukul 2, maknanya kita setuju dengan outstanding yang dibawa oleh pihak third party tadi. Ish. Jadi Tuan AJ, bercerita tentang masalah hutang lapuk ni kan Tuan AJ kan. Apakah orang kata konsep bantuan yang Tuan AJ boleh berikan kepada mangsa-mangsa ni, peminjam ni yang alami masalah macam ni? Basically kita nama pun perunding, okay? Pakar perunding dan pakar penasihat. Kita menasihat mana-mana penghutang yang stuck dengan dia punya hutang, tak boleh nak buat bayaran, kita nasihat. And then kalau orang memerlukan perkhidmatan kita untuk berunding, saya akan menawarkan perkhidmatan saya untuk berunding. Tak kisah dengan sesiapa pun, termasuklah dengan pihak bank. Kita akan berunding daripada diganggu interest yang tinggi, kita akan reducekan dan kita akan bagi pilihan pada kita punya klien, sama ada dia nak kita buat R&R, penjadualan semula ataupun secara langsam, iaitu full settlement. Dan kita akan reducekan lah interest tersebut. Kita akan berunding on behalf dia. Macam mana pula Tuan AJ dengan kos? Ramai yang mungkinlah orang nak tahu kan, berapa kos servis Tuan AJ kalau nak bandingkan dengan perunding yang lain. Contohlah berapa Tuan AJ? Saya tak nak bercerita pasal orang lain, tapi majoriti yang apa yang saya boleh cakap, setiap kali sesi rundingan gerak-geri kerja kita mestilah dibayar. Kalau tak dibayar, macam mana kita nak run kita punya syarikat ni, JJ Consultant, kan? Macam mana kita nak buat, macam mana kita nak bayar staff, mestilah kena bayar. Tapi saya tak boleh nak cakap secara certificate yang mana harga tu di sini, kan? Sebab setiap kes tu different bayaran, different cara kerjanya, different cara perbincangannya dan sebagainya. Jadi kos dia berbeza, tak ada tetapan kos. Okay. Jadi netizen-netizen di luar sana yang mana ada masalah kan, masalah hutang lapuk, masalah bank-bank yang orang kata susah nak dirundingkan ni. So anda tahulah nak cari siapa, cari Tuan AJ Pakar Kewangan nombor 1 Malaysia. Ya. Okay? PWRN bukan tentang jadi penyelamat. Kami cuma percaya setiap orang layak diberi peluang